Nama saya Syaiful Becker daripada Sony Malaysia sebagai seorang Sony Alpha Specialist. Dan sekarang ni kita ada macam-macam beberapa jenis kamera dan juga lens. So saya mulakan daripada sebelah sini. Ini ialah Sony punya boleh dikatakan sebagai vlog kamera lah. So ini ZV-E10 Mark II. ZV-E10 Mark II sama je. Semua di hadapan ni semua kamera yang sama, ZV-E10 Mark II. Dan kamera-kamera yang ini design dia lebih ke arah pada vlogging dan juga kepada beginners yang baru nak menceburi dalam bidang fotografi dan juga videografi. So di bahagian belakang ni pula, so kita mulakan pada bahagian sini. Inilah Sony Alpha 7C Mark II, antara kamera compact full frame daripada Sony yang sangat kecil, sangat compact, tapi walaupun dia bersaiz kecil, kualiti dia memang sangat bagus lah. Dan ini pula ialah Sony 60MP Alpha 7CR. Walaupun dia bersaiz kecil sama macam ni, dia mempunyai megapiksel yang sangat-sangat tinggi, 60MP dengan AI processing unit dan juga autofocus yang sangat-sangat laju. So kalau kita tengok pula di bahagian sini, ini ialah dream setup kepada kebanyakan sport photographer, wildlife photographer ataupun hobbies dan juga collectors. Sebab yang ini memang sesuai untuk digunakan sebagai seorang sport photographer kalau shoot bola, shoot badminton, kalau kita nak shoot event, memang dia memang sangat-sangat bagus dengan keupayaan zoom 400mm f2.8. Berwarna putih memang sangat premium, dan di belakang dia ni ialah Sony Alpha 1 Mark II, di mana ianya kamera mempunyai 50MP, 30 frame per second dengan keupayaan autofocus yang sangat-sangat laju. Dan setup ni saya baru saja balik daripada 5 Langkawi untuk shoot di sana, dan hasil-hasil gambar dia memang sangat-sangat bagus, sangat sharp, details. Dia boleh track subjek cukup baik. Kapal terbang pun boleh track sebab dia ada AI processing unit, so dia boleh track kapal terbang. Jadi photographer just point dan kamera akan do most of the job in terms of tracking capabilities, track the subject moving here and there. So this is basically our setup, and of course this is not all of it. Kita ada banyak lagi setup-setup daripada Sony, bukan setakat untuk seorang professional photographer, professional videographer, tapi hobbies, collectors yang berminat nak belajar, beginners, semua range daripada bawah sampailah ke atas. Kalau siapa-siapa nak tengok hasil-hasil gambar yang saya rakamkan menggunakan kamera Sony, sama ada dalam genre sport, mungkin baru ni saya ambil jet dekat 5, ataupun cityscape, portrait, wildlife, bird photography, boleh pergi ke saya punya channel Syaiful Becker. Saya berada di TikTok, berada di Facebook, YouTube, Instagram. So saya akan banyak share dan juga education tentang fotografi dan juga videografi.